Kalau gaming sampai lewat malam sudah jadi kebiasaan, ini bukan isu kecil. Sedikit demi sedikit, ia boleh mengganggu tidur, sekolah dan solat. Kalbu Fit, sekat gangguan, jaga ibadah, muat turun di Play Store. Yang mencuri tidur, sekolah dan solat bukan satu sesi panjang sahaja, tetapi ribuan buka kunci kecil yang tidak pernah kita niatkan. Kita sering fikir masalah gaming sampai lewat malam cuma lemah disiplin. Sebenarnya persekitaran digital kita terlalu mudah, terlalu dekat dan terlalu cepat memberi ganjaran. Untuk bukti moden, kita perlu berhati-hati dengan bahasa. PubMed, RCT Meta-Analysis menyebut, intervensi tingkah laku untuk tidur boleh membantu menambah masa tidur dalam kajian yang dikaji. Pula memberi konteks tambahan, WHO menekankan pola hilang kawalan, keutamaan gaming mengatasi aktiviti lain dan kesan mudarat. Jadi untuk isu gaming sampai lewat malam, mesejnya bukan anti-game. Masalah bermula bila kawalan, waktu tidur, sekolah atau solat mula dikalahkan. Apabila tidur, sekolah dan solat terganggu berulang kali, kita bukan cuma hilang masa, kita hilang rasa mengawal pilihan sendiri. Bila isu gaming sampai lewat malam diletakkan di bawah cahaya wahyu, surah Al-Insyirah ayat 7 hingga 8 menjadi pengingat. Kita mengisi ruang selepas kerja dengan tujuan, bukan lalai. Maka yang dijaga bukan skrin sahaja, tetapi masa, niat dan adab. Untuk berubah, jangan mula dengan niat besar sahaja. Mula dengan satu pagar kecil yang jelas. Letak waktu tamat sebelum mula bermain. Matlamatnya bukan sempurna, tetapi membuat pilihan baik menjadi lebih mudah daripada pilihan lama. Langkah rohani tidak perlu panjang untuk bermula. Dalam isu gaming sampai lewat malam, surah Al-Furqan ayat 63 memberi arah, hamba Allah yang berjalan dengan tenang dan terkawal. Mulakan dengan zikir pendek, baca beberapa ayat Quran, tulis niat atau duduk sebentar tanpa skrin. Perubahan digital tidak perlu dramatik. Mulakan dengan letak waktu tamat sebelum mula bermain, kemudian ulang sampai ia menjadi biasa. Kalbu Fit, sekat gangguan, jaga ibadah, hadir untuk orang yang kamu sayang, muat turun di Play Store.